Sebelum nak tengok video tu, bolehlah tekan button subscribe, like dan share. Subscribe tu free je guys, free je. Korang tekan button subscribe tu dari merah ke kelabu. Kalau dah kelabu jangan tekan lagi, nanti jadi merah balik. Okey, tu je lah. Jom tengok video. Review kayu Ultraman Leo boleh, tapi sebelum tu kita kena keluarkan semua kayu Ultraman Leo, barulah kita boleh review. Let's go. Kaiju yang pertama ni orang boleh panggil alien ataupun Seijin. Nama dia alien Magma. Bukan Magma, Magma. Permulaan Ultraman Leo je dah muncul dah alien Magma ni tengah fight dengan Ultra 7. Ultra 7 pun hampir kalah dengan alien Magma ni. Lepas tu Ultraman Leo datang sekali rembat alien Magma dengan dua kaiju suruhan dia. Dekat bawah tapak kaki dia baru lagi Bandai China 2003. Dah berapa tahun tu, pada mana lah korang kira ya. Kaiju yang kedua ni nama dia Ron. Bukan Ron 95 yang minyak petrol tu. Nama dia Ron. Dia muncul dekat episod 10. Kaiju ni lain sikit. Korang nampak kan, color dia vintage. Kat bawah tapak kaki dia Bandai Japan 1989. Yang ni siapa peminat Ultraman Leo mesti kenal kaiju ni. Nama dia Satan Beetle. Bentuk pun dah tahu kan, macam bentuk macam apa kan, kumbang kan. Dia punya tanduk ni bahaya tau. Kat bawah tapak kaki dia Bandai Japan 1989. Kaiju ni pula muncul di episod 33. Nama dia Alien Akumania. Mata dia yang bahaya ni, boleh tembak kau. Ultraman Leo pun hampir kalah. Muncul lah, ada Astra datang membantu. Kat bawah tapak kaki dia ada scan ni. Dia Sparkdor saiz 55 inci je. Ni aku compare dengan saiz 65 inci. Kecil je. Macam kenal lah. Seven je. Yang tak pernah tengok siri Ultraman Leo memang akan ingat dia muncul kat Ultraman Z je. Tapi sebenarnya dia dah buat kemunculan awal dah kat episod 34 siri Ultraman Leo. Dia dari kaiju ball yang boleh dikawal oleh Dan Boroboshi je. Function dia sama je dengan kaiju kapsul. Tapi dia fight tak lama, 1 minit je. Tapi yang aku dapat ni saiz 55 inci je. Boleh lah dari tak ada kan. Tapi dia dapat tag sekali. Mantap kan. Yang ni favourite yang muncul di episod 38, Alien Babaru. Dia ni memang masalah betul. Dia ni menyamar jadi Astra. Lepas tu pergi planet Ultra, dia pergi curi Ultra Key. Semua Ultra Brother pun bertindak lah mengejar Astra. Ultraman Leo pun memang halang lah Ultra Brother sebab adik dia Astra kan. Padahal dia tak tahu itu Alien Babaru yang menyamar jadi Astra. Macam-macam. Kaiju yang kaiju main pula dia ni. Kaiju ni muncul dekat episod 49. Nama dia Nova. Rupa dia unik gila. Macam patung yang dekat Jepun yang halau hujan tu kan. Tapi apa yang dia buat sebaliknya. Rupa dia nampak comel kan, tapi bahaya gila. Okey, itu je review aku untuk kali ni. Review kaiju Ultraman Leo. Kaiju dia memang tak berapa nak banyak. Sebab Bandai memang tak banyak release kan. Kalau tak percaya tengok ni. Memang ada sikit je. Kalau korang nak aku review kaiju Ultraman apa lagi, korang boleh komen kat bawah. Okey, itu je lah video untuk kali ni. Bye.